Podcast ultra immersive and detail. Dia terus live streaming Aspirin. Hai semua, dia nak share cerita yang paling pribadi dan dekat dengan hati Jiha. Cerita masa dia pertama kali live streaming kat app Avatar Jepun. Honestly, perasaan tu lain macam. Nervous, excited, takut semua bercampur. Mula-mula tekan go live, dia duduk depan skrin, tarik nafas panjang, tangan berpeluh, jantung berdegup kencang. Dia pandang avatar dia rasa, ni serius ke ni? Betul-betul nak live sekarang? Abaikan apa-apa bunyi dalam video ni. Dia tekan butang go live dan terus rasa gelombang debaran degupan jantung. Dia macam nak keluar dari dada. Dia takut orang judge suara dia, takut orang fikir dia catword. Tapi dia fikir, okay, dia just be Jiha. Mula bercakap dan push diri. Bila dia start cakap, slow je. Kadang tersasul, kadang tergelak sendiri. Sebab rasa malu. Dia rasa mulut dia kering. Tangan dia berpeluh lagi. Dia rasa nervous gila. Tapi dia terus bercakap. Dia kata dalam hati, dia boleh buat ni. Dia nak enjoy, dia nak cuba. Setiap perkataan keluar rasa berat. Tapi perlahan, dia mula relax sikit. First chat dan connection dengan penonton, tiba-tiba muncul chat pertama. Seseorang tulis, "Hai Jiha." Hati je rasa ringan sikit. Nervous tu masih ada, tapi ada rasa happy. Lepas tu, ada lagi yang masuk. Mula hantar emoji gelak sama-sama dengan Jiha. Dan dia rely mereka datang sebab mereka suka Jiha. Bukan sebab Jiha perfect. Bukan sebab Jiha ada viewers banyak. Just sebab Jiha real. Perasaan tu priceless. First followers dan first donor. Lepas berapa minit, dia dapat follower pertama. Dia rasa wow. Dia mula rasa dihargai lah. Tak lama lepas tu, muncul donor pertama. Dia terkejut. Tapi hati rasa sangat dan gembira. Semua nervous tu perlahan-lahan hilang. Dia sedar benda ni bukan pasal number, tapi pasal connection. Connection yang buat dia rasa dia belong kat sini. First compliment dan self-acceptance. Ada juga yang beri compliment, cakap suara dia cute. Gelak dia comel. Avatar dia menarik. Dia senyum sorang-sorang depan skrin, rasa finally dia boleh jadi diri sendiri tanpa rasa takut dijudge. Dia boleh explore vibe dia, gelak macam dia nak bercakap, macam dia nak feeling tu tak dapat digambarkan. Dia